Bagaimana tak mau berdosa, nak matikan haiwan seperti ikan atau ketam sebelum masak. Jangan masak hidup-hidup, dilarang syarak. Bang, ketam tengah bergerak lagi goreng dah. Nampak? Biar dia mati dulu, adab. Nampak? Sebab apa? Kita ni disuruh beradab. Bukan saja dengan tok guru, dengan ibu bapa, dengan jiran-jiran, kawan-kawan. Dengan binatang pun suruh beradab. Nampak? Kita bukan kata dengan binatang, dengan orang pun, manusia pun kita dah biadab. Betul tak? Tengok kalau nak sembelih lembu, Nabi suruh jaga adab. Nak, jangan sembelih di depan kawan-kawan dia. Hormat, padahal dia lembu. Betul tak? Kita dah siap asal pisah depan lembu. Tengok apa tengok, esok hang mampus. Lembu bodoh lembu. Nah, pandang ke mukamu. Jadi biar dia mati dulu. Okey?